Santai-santai BTC Sunday. Okey, dia macam ni. Okey, pergi dekat daily. Saya zoomkan. So, makinkan yesterday punya open high low close. Semalamnya lah, okey. Bukan dari semalamnya ni. Yang hijau ni semalam ni punya. So, korang makinkan dekat sini. Turun kepada M30. Kita day trader. Okay, saya cadangkan pergi dekat M30 je lah. Okay, buat zone. Sini makinkan. Mana ada zone lagi? Sini ada boss. Makinkan. Boss tu backup structure. Okay, sini ada engulfing. Makinkan. Sini dekat bawah ni. Okay, makinkan. So, entry kita adalah hanya dalam zone saja. Zone to zone. Tengah-tengah tak nak. Okay, itu zone sita. Okay, dalam 300 pip. Okay. So, M30 untuk entry. Okay, tengok moving dia. Korang tengok M15. So, M15. Sini M15 tadi. Okay, saya ada entry kat sini tadi. Alright. So, nampak dia break sahaja trend line ni. Korang boleh enjoy M15 ni apabila dia break. Tunggu candle ni. Tunggu candle ni. Yang ni. Candle ni dah close. Yang dia break kan. Tunggu dia close. Baru korang entry. Dan stop loss korang sepatutnya ambil dekat sini. Korang tengok berapa stop loss korang boleh ambil dekat sini. Dekat sini 100 pip. Kalau tinggi sangat, korang ambil saja 50. Bergantung kepada risk masing-masing yang korang sanggup. Yang paling penting, korang kena ambil, korang punya winning ratio adalah kena ambil 1:2 ataupun 1:3. Saya cadangkan ambil 1:3 better. Kalah 100, menang 300. Kalah 50, menang 150. Kena ambil profit macam tu. Okay. So, korang boleh entry awal kalau korang nak dekat sini. M5 tadi. Okay. Sini kan. M5 dia dah break. Korang boleh entry dekat sini. Kalau M5 tadi, okay, berapa korang punya stop loss korang ambil dekat atas ni? 40 pip. Just nice. So, sekarang dia dah pergi berapa ni? 170 pip. Of course, dah sampai 50 pip. Korang buat BE lah. Tak tahu nak entry, jangan risau. Okey, korang onkan saja indikator ni, nampak kan? Dia dah bagi sell dekat sini. Okey, bila indikator ni sell dekat sini, di pucuk ni kan, dia dah break. Sinilah korang sell. Nampak tu? Itu dia. Okey, 280 pip. Okey, kalau korang onkan EMA ni, nampak dia pun dah break EMA ni. Okey, tak erti-erti nak lanjut. Korang-korang newbie ataupun otai yang masih lagi tercari-cari setup ataupun masih lagi teragak-agak nak entry, korang boleh dapatkan indikator. Tak payah korang klik sekarang.